Hadis si Arabi juga terdapat pada masalah ilat al-ima dan juga terdapat pada masalah tangkihul manat. Apakah ini saling bertentangan? Jawabannya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Au bi an takuna fi mahalil hukmi awsafun fayuhdafu ba'daha anil i'tibari bil ijtihadi wa yunatul hukmu bi batiha kama hadafa Syafi'i fil khabaril madhkuri ghairal wiqa'i min awsafil mahalli kakonil wati'i a'rabiyya wa konil mawtu'ati zaujatan wa konil wati'i fi qubuli anil i'tibari wa anatal kafarata bil wiqa'i wala yunafil tamsilu at-tamsilu bil khabari lima huna at-tamsila bihi fima marra lil imai li ikhtilafil jihadi at-tamsilu lil imai bin nadari li ikhtiranil wasfi bil hukmi walima huna bin nadari li ijtihadi fil hadfi. Atau bahwa ada pada mahal hukum itu beberapa sifat, maka dibuangkan orang akan sebahagiannya sifat daripada pertimbangan. Dengan apa dibuang? Dengan ijtihad. Dan digantungkan akan hukum dengan ketinggalannya ausaf-ausaf. Seperti yang telah membuang oleh Imam Syafi'i pada khabar yang telah disebutkan akan kata selain wiqa'. Yang mana selain wiqa'? Daripada ausaf-ausaf mahal. Contohnya seperti keadaan siwati, keadaan orang yang menyetubuhi itu si Arabi, dan keadaan yang disetubuhi itu isteri, dan keadaan hubungan suami isteri itu dalam kubul, kemaluan perempuan. Semua tersebut dibuang daripada pertimbangan. Wa anata, dan menggantungkan ianya Imam Syafi'i akan hukum kafarah dengan sifat wiqa'. Wala yunafi, dan tidak bertentangan oleh tamsil, oleh membuat contoh dengan hadis. Bagi di sini akan membuat contoh dengan hadis pada yang telah lalu, ianya bagi imam, masalah ilat al-imam, karena beda arah, beda jihad, beda pandangan. Karena bermula tamsil contoh bagi imam itu dengan melihat bagi menyertai sifat dengan hukum, dan bagi di sini itu dengan melihat bagi ijtihad pada buang sifat. Lanjutan surah yang di belakang. Jadi kami ulang sedikit. Jangan lupa yang dimaksud tangkihul manat ialah ijtihad pada membuang sifat
dan menentukan sifat yang lain menjadi ilat. Itulah yang dimaksud tangkihul manat. Tangkihul manat ini ada dua. Yang pertama telah kami bahas pada video yang sebelumnya. Pada video kali ini akan kita bahas tentang tangkihul manat yang kedua, yaitu au bi an takuna fil mahalil hukmi. Jadi tangkihul manat menurut istilah yang kedua, pembahagian kedua, yaitu pada mahal hukum ada beberapa sifat. Pada mahal hukum ada beberapa sifat. Kemudian setengah sifat dibuang daripada pertimbangan. Jadi setengah sifat, sebahagian sifat dibuang daripada pertimbangan dengan metode ijtihad. Kemudian hukum tersebut digantungkan dengan ketinggalan sifat mahal yang lain. Itulah yang dimaksud tangkihul manat yang kedua, yang pembahagian kedua. Contoh seperti Imam Syafi'i membuang kata selain wiqa pada hadis A'rabi juga. Jadi Imam Syafi'i pada hadis tersebut, hadis si A'rabi tersebut, membuang kata selain wiqa, cuma kata selain wiqa. Iaitu yang dibuang semua sifat mahal yang lain yang bukan wiqa, seperti sifat yang lain, sifat keadaan si wati ialah si Arabi yang menyetubuhi isteri si Arabi. Ini Imam Syafi'i membuang untuk menjadi ilat. Dan keadaan yang disetubuhi isteri juga Imam Syafi'i membuang sifat si mautu'ah. Kemudian Imam Syafi'i membuang sifat keadaan hubungan intim di dalam kemaluan perempuan. Jadi tiga sifat ini Imam Syafi'i membuang atau membatalkan untuk menjadi ilat. Sifat siwati iaitu si Arabi, karena si Arabi ini yang menjadi siwati. Ini dibatalkan untuk menjadi ilat oleh Imam Nawawi. Kedua, sifat mautu'ah, iaitu mautu'ah ini isteri. Juga Imam Syafi'i membatalkan sifat ini untuk menjadi ilat. Yang ketiga, yaitu keadaan hubungan intim dalam kemaluan perempuan. Ini juga dibatalkan oleh Imam Syafi'i untuk menjadi ilat. Wa anata, dan Imam Syafi'i menggantungkan hukum kafarah dengan sifat wiqa. Jadi kalau Imam Syafi'i mengijtihad pada hadis tersebut, iaitu hadis yaitu si Arabi melakukan hubungan suami isteri di dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i mengijtihad pada hadis tersebut, mengijtihad iaitu membatalkan. Imam Syafi'i ijtihad Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i batalkan sifat pada hadis tersebut untuk menjadi ilat, iaitu yang bukan kata wiqa. Yang bukan kata wiqa iaitu si Arabi, karena si Arabi ini adalah siwati, orang yang menyetubuhi isteri, dan zaujah, iaitu isteri, orang yang disetubuhi, dan kemaluan isteri, iaitu tempat hubungan suami isteri. Tiga sifat ini adalah sifat mahal. Imam Syafi'i tiga sifat ini membatalkan untuk jadi ilat. Membatalkan oleh Imam Syafi'i untuk menjadi ilat. Kemudian hukum kafarah, wajib membayar kafarah, Imam Syafi'i gantungkan dengan sifat yang lain, yaitu Imam Syafi'i mengilatkan hukum wajib kafarah dengan sifat wiqa. Kenapa wajib membayar kafarat? Karena jima.
atau karena melakukan hubungan suami isteri dalam bulan Ramadan. Itulah yang menjadi ilat menurut Imam Syafi'i. Jadi pada Imam Syafi'i tangkihul manat iaitu ijtihad pada membuang sifat dan menentukan sifat yang lain untuk menjadi ilah. Cara Imam Syafi'i, yang sifat yang Imam Syafi'i buang iaitu yang bukan kata wika. Kemudian Imam Syafi'i menentukan ilah dengan sifat yang lain. Sifat yang lain ini iaitu kata wika. Jadi Imam Syafi'i pada hadis tersebut, kata wika itu yang ditentukan menjadi ilat bagi hukum kafarah. Sedangkan sifat-sifat hukum yang lain seperti si wati iaitu si Arabi, zaujah dan kubul iaitu kemaluan perempuan, sifat tiga ini Imam Syafi'i membatalkan untuk menjadi ilat. Iaitu ijtihad Imam Syafi'i, tiga sifat ini tidak boleh dijadikan ilat. Jelas kan? Jadi kami ulang sekali lagi, ingat dulu, tangkihul manat ini ijtihad. Ijtihad para ulama, ijtihad mujtahid pada membuang sifat dan menentukan sifat yang lain untuk menjadi ilat. Itulah tangkihul manat. Pada contoh hadis ini, kalau ijtihad Imam Syafi'i, sifat yang dibuang adalah sifat siwati iaitu si Arabi, dan sifat mautu'ah iaitu isteri, dan sifat wati fil kubur. Ini tiga sifat ini Imam Syafi'i membuang untuk menjadi ilat. Membuang ini iaitu membatalkan untuk menjadi ilat. Sedangkan hukum kafarah Imam Syafi'i menggantungkan dengan sifat yang lain, iaitu sifat yang lainnya itu wika. Cuma wika yang tidak dibatalkan untuk menjadi ilat. Jadi sifat wika ini, sifat menyetubuhi isteri ini, Imam Syafi'i menentukan sebagai ilat. Sedangkan sifat yang lain yang diiktibar dalam hadis tersebut atau sifat yang lain yang jadi pertimbangan dalam hadis tersebut, Imam Syafi'i membatalkan untuk menjadikan sifat lain sebagai ilah. Jelaskah? Jadi coba lihat pada hadis si Arabi. Hadis si Arabi iaitu hadis alladhi waqa'a zaujatahu fi nahari Ramadan. Si Arabi menjima isteri dalam bulan Ramadan. Sifat-sifat yang diiktibar atau sifat-sifat yang jadi pertimbangan pada hadis si Arabi ini, yaitu diri si Arabi yang menjadi sifat. Diri si Arabi, kemudian isteri, kemudian kemaluan isteri, karena kemaluannya tempat yang akan disetubuhi isteri. Kemudian kata wika, kata hubungan suami isteri, iaitu wika, jima. Ini 4 sifat di sini. Pada hadis tersebut 4 sifat. Atau yang dimaksud sifat tersebut adalah sifat pada mahal hukum. Jadi pada hadis tersebut, pada mahal hukum tersebut, hukum kafarah, yaitu ada 4 sifat. Si Arabi, isteri, kubul iaitu kemaluan, kata jima, kata wika. 4 sifat ini ada pada mahal hukum, iaitu mahal hukum wajib kafarah. Setengah daripada sifat ini dibuang. Dibuang dengan metode ijtihad, karena tidak patut untuk jadi ilah. Dibuang dengan metode ijtihad. Kemudian hukum wajib kafarah digantungkan dengan sifat ketinggalan, iaitu sifat yang tidak dibatalkan, iaitu sifat wika. Sifat wika yang tidak dibatalkan oleh Imam Syafi'i. Jelas kan? Itulah yang dimaksud al-tangkihul manat.
wala yunafi tamsilu bil khabari. Jadi pada masalah ilat tankihul manat dibuat contoh dengan hadis si Arabi, sedangkan pada al-ima, pada masalah ilat yang ketiga iaitu al-ima, juga ada hadis tersebut, hadis si Arabi. Jadi al-ima di belakang, masalah al-ima di belakang, salah satu contohnya itu hadis si Arabi juga. Di sini juga hadis tersebut. Apakah di sana itu pada al-ima ada hadis si Arabi, pada tankihul manat di sini juga ada hadis si Arabi? Apakah ini saling menentang, saling bertentangan keduanya? Beda masalah tapi contohnya satu. Apakah ini saling bertentangan? Jawabannya tentu tidak. Jawabannya tentu tidak. Dengan alasan karena beda pandang. Contoh si Arabi di sana pada masalah al-ima, di sana memandang menyertai sifat bagi hukum. Sedangkan di sini memandang membuang sifat atau membatalkan sifat. Hadis tersebut memandang kepada ijtihad pada membuang sifat. Tankihul manat kan ijtihad pada membuang sifat dan menentukan sifat yang lain untuk jadi ilat. Jadi beda pandangan. Walaupun beda masalah iaitu al-ima dan tankihul manat, beda masalahnya, walaupun contohnya satu, tapi tidak bertentangan keduanya. Walaupun contoh satu, walaupun contohnya contoh hadis si Arabi juga, walaupun semua satu contoh, tapi tidak bertentangan karena beda pandangan. Kalau contoh hadis si Arabi pada al-ima memandang kepada sifat menyertai dengan hukum, sedangkan di sini tankihul manat memandang pada ijtihad pada membuang sifat atau membatalkan sifat. Di sini memandangnya yaitu ijtihad pada membuang sifat dan menentukan sifat lain menjadi ilat. Jadi beda pengertian. Walaupun contoh sama tapi tidak bertentangan karena beda pandangan. Jelas kan? Tiga tu kamu ulang. Jadi tankihul manat, ijtihad pada pembatal sifat dan penentu sifat yang lain untuk jekaidah yang tankihul manat. Boh sifat gantungkan hukum dengan sifat lain yang dengan tankihul manat. Jadi tankihul manat ada dua boh. Metode cara buang ni ada dua. Nak bagi dua tankihul manat. Pertama kali kamu bahas pada videonya nanti akan kita bahas yang kedua iaitu tankihul manat bab mahal hukum na pada boh sifat. Kemudian setengah sifat mahal hukum sebahagian sifat mahal hukum dibatalkan untuk jed ke ilat dengan cara ke ijtihad. Alahnya hukum digantungkan dengan sifat yang lain, ketinggalan sifat lain yang hanya dibatalkan. Digantungkannya mana ji? Karenanya masalah iaitu hukum diilatkan dengan sifat yang lain, sifat yang hanya dibatalkan. Kamu harap nyelum bacut kata ba'duha sebahagian, walaupun tubuh makna sebahagian, ba'dun beda dengan kata nisfun. Menyo ba'dun nyo terbenar sepelhe, terbenar sepeput, terbenar sepedua. Menyo nisfun nya langsung belah kedua. Walaupun tubuh sebahagian tapi nyo ba'dun. Karena makna ba'dun sebahagian cik, tapi kata ba'dun punya bahasa Arab, kata ba'dun terbenar seperdua, terbenar sepeleh, terbenar seperput. Ini hanya tabuh makna ba'dun
bermakna nisfu, walaupun dekun arti ji sebahagian, tapi maksudnya lagi kendaki lafaz ba'du tu. Karena itu heboh sifat yang geboh, tinggal tabah sifat yang hana geboh. Berarti tiba apa dia? Kau hana terbenar dengan sifat dua. Okey? Sepuluh juga ataupun sepuluh ataupun sepuluh juga. Kamu orang. Jadi daripada pertimbangan hadis, sifat sebahagian ba'duha, sebahagian sifat daripada pertimbangan hadis, iaitu tersebut dalam hadis si Arabi, dibatalkan untuk ilat dengan cara ijtihad. Kemudian hukum tersebut digantungkan dengan ketinggalan sifat, iaitu dengan sifat yang lain, yang sifat yang hendak dibatalkan, iaitu kata wiqa. Contoh, kalau contoh. Contoh lagi Imam Syafi'i geboh bak hadis tersebut selain kata wiqa. Selain kata wiqa, selain kata wiqa, ni bak sifat-sifat mahal. Ni bak sifat-sifat mahal cik, selain kata wiqa. Wiqa daripada sifat mahal cik. Nyo yang kon kata wiqa ni bak sifat wiqa, sifat mahal. Contoh cik. Lagi keadaan orang yang wataknya si Arabi, dan keadaan orang yang diwatak adalah inong, dan keadaan wataknya dalam kubur. Nyo hebohnya di Imam Syafi'i geboh. Geboh makna geboh gepu batal untuk je kailan. Heboh itu kan daripada pertimbangan. Makna pertimbangannya tersebut dalam hadis. Kamu enggak daripada ucapan si Arabi. Iktibarnya lagi kepegang-pegang Pak video ngaliku. Daripada ucapan si Arabi. Heboh sifat keadaan si watik si Arabi, mautu'ah isteri, keadaan watak dalam kubur kan tersebut dalam perkataan si Arabi. Yang heboh sifatnya Imam Syafi'i gebatalkan untuk jadnya ilah. Kamu alihnya wanata kemudian, dan Imam Syafi'i gegantung hukum kafarah dengan sifat wiqa. Berarti Imam Syafi'i yang gecok ilat hukum wajib kafarah, iaitu sifat wiqa. Sifat wiqa. Kamu kan? Jadi tangkihul manat atau masalih ilat, jalan yang ditunjuk dari sesuatu je ilat selanjut ji, iaitu nombor dikurung tangkihul manat. Kiban tangkihul manatnya kena ijtihad pada geboh sifat, gepubatal sifat, dan getentukan sifat yang lain untuk je kailah. Ino sifat yang gebatalkan oleh Imam Syafi'i dengan jalan ijtihad, iaitu sifat keadaan si watik si Arabi isteri, keadaan watak dalam kubur. Nyol heboh sifatnya Imam Syafi'i gebatalkan, gepubatal untuk je kailah. Sedangkan yang ada gepu batal iaitu kata wiqa. Kata wiqanya ditentukan oleh Imam Syafi'i untuk je kailah. Maka ji hukum wajib kafarah digantungkan dengan sifat wiqa. Pakon wajib kafarah kerana hubungan suami isteri dalam bulan Ramadan. Nyana lagi. Kamu orang. Pokok ini ingat-ingat tabir yang gekun tangkihul manat, ijtihad pada buang sifat dan menentukan sifat yang lain untuk jed kailah. Kata membuang ini maknanya membatalkan, walaupun digogol kun berarti membuang sifatnya maknanya membatalkan sifat dan jed kailah, berarti sifatnya hanya jadi gejok kailah. Kamu kan getentukan sifat yang lain dengan je kailah, berarti sifat yang hendak dibatalkan yang tinggalnya yang hendak dibatalkan yang ditentukan untuk je kailah. Nyo metode mitailat atuhnan tangkihul mana gepe beda ailat nyo bahasa Arab, nyo bahasa istilah ni lagi eno ke. Yang jalan yang kedua iaitu
bak mahal hukum na padu-padu poh sifat. Bak mahal hukum wajib kafarah. Bak wajib kafarahnya na put poh sifat. Si Arabi dah kenyu keadaan si watik itu si Arabi adalah motuahnya isteri kedua. Yang kelih keadaan watak dan kubur kelih. Yang keput mita. Leboh sifat Imam Syafi'i ge ijtihad. Kamu kan imam leboh sifatnya Imam Syafi'i ge batal untuk je kehendak. Kemudian sifat yang tinggal inan tu bergantungkan hukum. Sifat yang tinggal itu kata wiqa lah. Inan sifatnya sifatnya bergantungkan hukum atau sifat wiqanya yang ditentukan untuk je keilat bagi hukum wajib kafarat le Imam Syafi'i. Beda dengan awak Hanafi, Abu Hanafiyah dengan Maliki baliku. Cara pertama Pak kamu kau pembahagian pertama tangguh mana? Nyo pembahagian kedua. Kamu kan? Kejulah. Wala yunafi tamsilu ka dengku. Nyo hadis Arabi kon ino mandau mongko. Bak masalik al-ima' ilikut na cik mongko. Kamu kan? Bak masalik al-ima' ilikut na cik mongko hadisnya. Hadis Arabinya. Ka idihna inona hadis Arabi. Apakah saling menentang yang dua? Apakah saling nafi menafi? Saling bertentangan? Han jawabannya. Pakon han. Karena beda arah, beda pandang. Menyo contoh hadis Arabi bak al-ima' dilikut, bak masalah ilat yang kelih, nya memandang menyertai sifat dengan hukum. Menyertai sifat dengan hukum. Ino memandang kepada ijtihad pada ubatal sifat atau pada buang sifat. Ino kalonji kerana tangkuh mana? Kalonji kepada buang sifat atau membatalkan sifat. Sedangkan ba'al ima' memandang kepada menyertai sifat bagi hukum. Memandang menyertai sifat bagi hukum. Yang ba'al ima'. Jadi hana saling mempok nak kedua ni. Walaupun tak boleh contoh hana saling madu, hana bertentangan. Kamu orang idih pandangan ji, pandangan al-ima', kiban takrif al-ima'. Ino pandangan ni tangkihul mana, kiban takrif tangkihul mana. Yang kedua, tangkihul mana ialah ijtihad pada membuang sifat atau ijtihad pada membatalkan sifat untuk je kailah dan menentukan sifat yang lain untuk je kailah. Nyo yang kena tangkihul mana. Jadi beda pandangan. Kamu kan walaupun tak apa contoh. Kamu yang kena mati. Nyo kajian oleh bapak dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.